Assalamualaikum. Hari ni aku ada kereta Saga FL. Bukan FL lagi, SL. FL. Dia tengah jalan, dia mati. Jadi dia panggil aku lah untuk check. Aku tengok dia, bila kita on, lambang ECU ataupun check engine tak menyala. Jadi aku pun datang, aku check dulu fuse ni. Dia kalau tengah bawa mati, dia bukan starter dia sebelum awal-awal nak hidupkan enjin tu, dia akan tak boleh hidup. Okey, korang check yang ni, ECU 15A ni, daripada kanan 1, 2, 3 yang ni. Tapi aku dah check yang ni ada api dua-dua. Lepas tu check pula depan. Check depan ni, tengok yang ni. Ini pun 15A ECU kat sini. Aku dah check dah pakai test pen. Memang ada api. Maknanya fuse tak putus lah. Jadi dia punya punca dia dari sini. Kalau kau nak pakai test pen, pastikan enjin kena on switch ni. Ni. Aku tengok dia ni. Kedudukan dia, passenger sebelah kaki kanan passenger. Jadi aku test lah dia punya relay ni. Aku letak dulu test lamp ni kat body. Tu kita test dia punya belakang dia ni. Belakang dia, tengok ni. Sini ada api, sebelah sana. Sebelah sini tak ada api, kosong. Bermakna dia punya relay dia ni ataupun fuse tak ada tak ada supply, tak ada api. Ini untuk supply pada ni ECU ni. Ni ECU dia. Jadi aku pun belilah benda ni. Ni dia. RM90 tu. Tu harga kat sini lah. Okey. Sekejap ni aku tukar dulu dia punya relay ni. Sekarang ni tak nyala lagi dia punya ni. Okey. Aku tak nak off kan, biar je dia macam tu. Okey. Sudah selesai tukar dia punya relay. Ni. Ini beli original ni. Okey. Bila aku masuk je relay ni, kita tengok meter dekat ni, lambang ECU, lambang check engine kat meter. Tu dah nyala. Bermakna api dah supply kat ECU. ECU pun dah hantar signal kat fuel pump dengan starter. Jadi sekarang dah boleh start. Selesai masalah. Jangan korang pergi beli, bila jadi macam ni, jangan korang pergi beli ECU dulu. Kalau beli ECU tukar-tukar sama juga. Sebab check fuse semua tak putus. Okey. Assalamualaikum.